Talib yang mempunyai pengalaman tentang penggunaan produk TF ni. Jakit tu sepanjang pengalaman saya sehingga saya umur 23 sekarang ni, memang agak perit lah sebab dia penyakit saraf yang menyerang seluruh tubuh. Dan saya kena attack mungkin kadang 4 bulan sekali, 5 bulan sekali saya kena attack dan terpaksa warding dalam seminggu ataupun 2 minggu. Sudah saya dapat ubat ni, saya suruh isteri saya masuk jadi diamond. Ubat ini apabila sampai disandarkan, amnya di Sabah, orang yang pertama makan ubat ini adalah saya. Dan saya, saudara-saudara, tengoklah. Inilah yang saya punya. Saya dengan Encik Sherry nanti akan bagi kita penerangan lebih lanjut lagi mengenai dengan transfer factor. Terima kasih. Asal mungkin pada masa depan kan saya bawa itu yang 3 orang. Yang 3 orang itu, satu itu dia mengalami ketumbuhan yang besar sini lebih 10 tahun. Karena kurang darah, kemudian saya lemah dari jantung. Selepas itu saya juga batuk-batuk yang berterusan tidak pernah reda. Sudah dokter memberi rawatan bagi saya cukup. Baik, ini dibagi antibiotik yang dokter sudah cakap ini paling bagus, sudahlah, tapi tidak boleh baik-baik juga. Itu ketiga. Dan keempat saya karena ini ada bagian sakit puan. Jadi sampai saya punya review itu dari bulan 9. Ni Makcik Salma nak cakap, Makcik Salma ni ada sikit jatuh. Ada jatuh kaki tu kat tempat kerja. Kemudian pun makcik tak sangka lah makcik pergi hospital. Masuk hospital 1 minggu. Masuk hospital balik. Hari tu makcik balik. Kali anak saudara ni datang tengok makcik ambil. Jadi kata dia jangan pergi hospital, makan ubat ni try. Dia bilang. Jadi makcik pun cakap dengan dia okey, ubat ni. Dia bilang okey ubat ni. Dia cakap. Kemudian makcik makan lah. Balik daripada hospital makcik makan. Makcik makan ni hari, besoknya kuasa Tuhan makcik berjalan pelan-pelan. Tak ada pakai tongkat lagi lah. Kemudian tu makcik pun pelan-pelan berjalan. Hari-hari makcik makan ubat ni. Makcik makan ubat ni, kirakan perut, dada sakit. Okey, alhamdulillah lah nampak ni. Kaki sampailah sekarang ni okey lah. Bolehlah berjalan jauh, ligat dah macam gasing lah. Tunjuklah sikit cik ubat tu. Ubatnya makcik makan, mula-mula makcik makan yang ni. Habis makcik makan yang ni. Tapi pada makcik dua-dua dah nampak berkesan lah. Tapi ni kerja mana makcik belum cek lagi. Ada ke tak ada tak tahulah. Tapi makcik ingat mungkin tak ada. Dulu jatuh lagi kecil kan. Sampai dah tua. Tapi makcik makan ubat ini, makan. Makcik ada hari kata, mana bawah pinggang aku ni? Tak ada. Agak bengkak kat dalam kan. Mungkin hilang. Alhamdulillah. Kali sini yang tebal-tebal ni semua dah habis dah. Dah tak ada lagi dah. Tu yang tebal-tebal tu apa babat dia? Bukan babat dia tak ada dah. Dah tak ada dah. Jadi kita nak cakap dengan anak-anak ni susah kan. Anak-anak macam tak percaya kan. Kita tak kuasalah. Kita anu diri kita dulu sendiri kan. Itu aja lah makcik minta. Seminggu sekali doa lah kita pada Tuhan. Kita merancang menentukan Tuhan. Ini soal ubat ni pun bukan kata senang nak makan, betul tak? Kadang-kadang ada orang boleh, ada orang tak boleh. Tapi makcik makan ubat ni tak ada dah. Tak ada nak itu ke kaki ni kan. Ni kaki ni. Belum ini yang jatuh tu? Yang jatuh ni. Ni belum buka lagi ni. Tengoklah 16 ni kalau buka. Kalau kata dia okey buka, dah tak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah, syukur lah. Saya minta kumpulan winners banyak terima kasih menolong pada makcik yang tak boleh berjalan sampai boleh berjalan. Yang tak kuat sudah jadi kuat. Badan pun dah sihat.
kira-kira kan seluruh muka ni semua dah sihat lah badan Dah cantik berseri. Berseri lagi lah kira kan. Sebenarnya saya mempunyai penyakit semput yang kronik, agak kronik selama 27 tahun. Di mana hampir dalam masa 1 bulan tu hampir 2 kali saya harus ke doktor, kadang-kadang ke hospital. Jadi bila ada semput tu saya harus ambil ubat dan juga inhaler. Di mana yang ini saya harus menggunakan 2 kali sehari dan ini setiap hari 4 kali. Jadi tanpa ini saya rasa saya tak boleh hidup. Saya telah menggunakan ni selama hampir 15 tahun. Dan bila kalau saya asthma attack, doktor bercadang supaya kami menggunakan antibiotik untuk beberapa hari sehingga demam panasnya reda. Setelah mengalami kejadian ini, saya bercadang untuk memberikan urin transfer factor dan alhamdulillah pada waktu dia mengambil transfer factor, Nurin berubah. Dia bersikap aktif, dia ceria kembali. Ketika waktu dia sedang menunjukkan simptom flu dan sesama, pada masa itu juga saya menambahkan dosage transfer factor. Kemudian keesokan harinya sesama itu tak menjadi dan dia perlu bersikap aktif, ceria kembali. So from that day onwards kami berikan, so she became a happy and active child again to normal. Terima kasih. Nama saya Haji Hamzah Sarban.